Sektor mana ni? GLC ke Badan Pertanian ke sektor pejabat awam? Kalau dah bankrupt lepas ke tak, akak ada akak ada isu kebankruptan ke? Bankrupt kita ada offer kat sini. Kalau kakak abang ada perasan, nombor 5 tu, kita tulis terhad tu kan. Kita offer 5 slot. 5 slot. Cukup je 5 slot ni kita akan tutup. Kita kena buat semakan lah. Kalau kita boleh bantu untuk proses, kita akan bantu selesaikan isu tu. Second, benda yang sama je lah. Dia sama je kalau kakak abang ada isu legal ke, ada isu SAA ke. Settle, selesai je benda tu. Kakak abang akan menikmati semula profil kewangan yang lebih baik. Okay? So dengan profil kewangan yang lebih baik ni, kakak abang boleh pergi memohon pinjaman ataupun mendapatkan pembiayaan daripada mana-mana institusi kewangan yang dekat luar sana. So untuk isu kebankruptan pun kita boleh buat semakan dulu. Cuma kita nak tahulah juga berapa kelayakan kakak abang. Isu kebankruptan ni daripada mana? Berapa total amount dia? Dekat mana lagi kakak abang ada hutang, outstanding, baki, ataupun kalau ada potongan di dalam payslip, ada berapa jumlah. So benda ni kita kena kenal pasti dulu. Saya biasa pakai term ni. Okay, saya biasa pakai term ni. Sekejap, saya lupa sekejap. Kita kena faham keseluruhan versi keberhutangan kakak abang. Okay, versi keseluruhan. So di dalam payslip hutang lain. Di luar payslip hutang lain. Kalau bankruptcy hutang lain. So versi keberhutangan yang kakak abang ada ni, kita kena faham dulu secara keseluruhan. Baru boleh kita nyatakan ataupun maklumkan dekat kakak abang. Untuk isu bankruptcy lah, saya sebut ni untuk isu bankruptcy Baru kita boleh maklumkan dekat kakak abang, ada tak possibility untuk kita bantu. Okay, selain pada kelayakan gaji kakak abang yang tinggi tadi tu.